Wajib atas yang tiada mengerti. Wajib apa atas orang yang tak erti? Wajib oleh bahawa belajarkan dia dan berfikir. Wajib bahawa belajar dan berfikir. Belajar fikir siapa tangga mana hingga mengertinya dan mengetahuinya. Itu dia deh. Di sini kena kira ibarat sikit bagi orang yang bawa kitab tu. Dan wajib ni dia kena di atas pada mata atas dulu kata wajib dengan cara. Cari undur klik. Kita kedai ibarat semula. Kita kedai ibarat sekali dengan cara. Dan sungguh pun ambil situ. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya bagi Allah itu sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Sungguh pun begitu. Dan mustahil atasnya atas Allah lawan-lawan bagi sifat kamalat yang kekurangan. Sungguh pun amat banyak wajib bagi Allah. Tetapi yang wajib dengan syarat atas kita orang-orang mukallaf yang menerima pelajaran wajib mengetahui. Tu hak dulu. Lepas nak sambungnya dan wajib atas. Jadi kena atas pada kata wajib hak dulu. Kedai ibarat tetapi yang wajib. Pas yang tu pula adahnya orang mengaji dia pengen kata sifat pada mausuf yang mahzuf. Kena kedainya tetapi sifat-sifat kamalah yang wajib dengan syarat atas kita mana? Kita orang mukallaf hak yang menerima pelajaran wajib oleh bahawa mengetahui dengan dalil dan i'tikad akan dia tu dah jangan ke yang tu kaedah tu. Kaedah ibarat kita tu orang hak telinga dengan saja dulu. Lepas tu sambung dan wajib apa tu? Tetapi yang wajib mana sifat-sifat kamalat yang wajib atas yang kita kena ke orang mukallaf. Dah kau dia payah nanti. Atas orang mukallaf yang tiada mengerti, orang tak erti pula wajib oleh bahawa belajarkan dia akan yang kaedah ibarat nak letak situ. Wajib nak belajar akan dia dan berfikir. Wajib berfikir ya. Wajib belajar. Belajar tu dengan orang surah riwayat pas kita fikir. Belajar dan berfikir wajib hingga mengertinya dan mengetahuinya yang semua letak yang. Belajar tu fikir hingga mengertinya dan mengetahuinya hingga reti dia pandainya. Itu. Boleh bahawa belajar dan berfikir atas harakat dia tu. Itu dia. Sebab orang ni orang tak erti lagi. Wajib atas yang tiada mengerti. Wajib apa? Wajib oleh bahawa belajarkan dia ke yang dan berfikir. Itu dia. Belajar dan berfikir. Belajar dan fikir hingga mengertinya. Kalau kita idafah ke fa'il, mengertinya nya letak pada hak yang dia dekat ni, yang tiada mengerti mana klik seorang. Kalau idafah ke maf'ul hingga mengertinya nya yang hak dulu. Allah. Itu dia lah. Tapi Tuhan ni nak main lagu ni kena duk main pon tak apa. Baru kita boleh main lagu tu. Tapi tak ada Allah lah. Kitab ni dia bina di atas kaedah sungguh-sungguh dia berjalan. Orang pandai kaedah dia sedap lah. Baik, kalau gitu kita nak ambil pulasah pada orang hak telinga. Orang hak bawa telinga saja, tak ada bawa kitab. Tak ada bergaduh yang tak ada nak dah lah. Fa'il di mana takluk tak ada nak tu. Kita orang hak bertelinga ni nak royak kata, tuai kitab kita ni nak royak kata, atas kita orang tak erti lagi wajib belajar siapa erti. Dia nak royak itu. Orang hak tak nampak lagi tu wajiblah belajar dengan siapa nampak. Lah tak boleh pandai royak kat orang pun buku pandai royak buku. Hak tu bila pandai royak masih atas orang pandai wajib ngajar hak tu. Hak tu dah datang. Hak tu yang nak royaknya.
Ya kena bahagi-bahagi gitu. Nah, koyak ikut ni kata holo rasa anak ramai. Itu ke? Itu dia. Baiklah. Anak besar pada dekat yang berebut hak kecil pun tak ada nak kira dah itu ke? Yalah tu. Baiklah kita klik ke kitab pula. Kata dia belatulah. Sungguh pun. Dia panggil istidrak. Masa lepas istidrak lagi tu. Sungguh pun hak wajib. Nah, pada akal bahawa ada bagi Allah sifat-sifat kamalat banyak tak terhingga banyaknya. Lepas tu hak ijma'. Tetapi yang wajib tu. Tetapi mana sifat-sifat kamalat hak yang wajib atas kita orang hak menerima pelajaran wajib belajar. Atas orang yang tak erti lagi. Nah, atas orang tak erti wajib belajar dan fikir hingga mengertinya dan mengetahuinya. Lepas tu nak beri pada orang kitab sikitnya mengertinya tu nak letak di mana nyonya dua kali dah. Sinilah bagi orang mengaji kitab kita kata kalau mengerti dan mengetahui idafah kepada fa'il, maka nyo tu kena letak pada yang tiada mengerti. Hingga mengertinya nyo yang tiada mengerti. Tu idafah fa'il letak situ dan mengetahuinya. Kalau kata idafah ke maf'ul hingga mengertikannya, mana gitu? Mengertikannya kena letak di yang atas. Yang mana sifat. Tu sebabnya gini, dia kadang-kadang berkelahi juga orang ni pun. Domain tak mana? Ni kata letak di yang tak orang. Kau kawan tak sini. Tu pun berlidah juga dua tu. Tak jauh, mung tak jauh. Dia bahasa dia juga. Moga-moga tak nampak aku tak nampak kamu. Lalu tu tulis hipung tu. Ya keedah dia bila kalau fahmihi masalah ataupun fahmiha, idafah fahmi dia panggil idafah masdar kepada domain, idafah apa dia panggil. Dia kena cara tu. Tu dia. Idafah apa saja. Kalau idafah masdar kepada maf'ul, domain tak sini, tak apa. Kepada hingga mengertinya, hingga mengertikannya, akannya nak di yang tu. Mana sifat-sifat yang wajib kita tahu. Tak gitu. Kalau idafah ke fa'il, hingga mengertinya, hingga mengerti olehnya, nya yang tiada mengerti. Tak gitu. Tak apa berlaku hak nak lengur ni tak sini hipung mak masuk. No kedua-dua. Tapi kalau hipung tak masuk, sudahlah. Ni pun tak tahu ni sini. Ni kata ni tak juga. Ini masalah. Ini nak jaga. Nah, hingga mengertinya yang hingga mengertikannya. Kalau dah dapat mampu. Habis itu, klik mula pula. Dia ada juga kadang-kadang tahu tapi tak erti. Masa pandai tak erti dah juga. Itu ya. Abang jawab dia dua tu. Kalaulah makna tu lain, dia panggil katanya nak kalau makna tu lain tak ada apa, dia panggil asal atas lil mughayarah. Dia kaedah belaka tu. Asal atas lil mughayarah. Apa atas lil mughayarah? Dia mari dan menunjuk talahan. Mengerti dan mengetahui. Asal atas dia panggil menunjuk talahan. Erti dengan tahui lain. Kalaulah kata mengerti dan mengetahui satu makna, dia panggil muradif, maka dia panggil atas tafsir. Bajak dan parang. Kalau itu bajak dengan parang lain-lain ke mana? Hak tu lah. Kata bajak dan parang tu dia panggil umari dan parang tu nak tafsirkan bajak. Bagi orang tak erti bajak, erti yang kata parang ni. Buat dua halo. Tu berada dua kah dan selak. Dua gitu. Nama tak erti ni tengok lah. Tu semua orang ngaji belas. Tu buka lagu tu cara. Tapi dia tak terak dia, tak terbit. Dia terak dia kau terbit. Baiklah kalau gitu, mengerti ni masalah ambil daripada fahmihi. Ambil daripada faham dia mengerti. Ada pun mengetahui biasa terjumuh daripada ilm. Tahu. Ya kadang-kadang tahu tak siapa sangat faham. Kadang-kadang tahu tak siapa sangat faham halus ibadah. Sebab tu dalam Quran kadang-kadang fahum zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, ada ni kata zalika bi annahum qaumun la yafqahun, ada kata. Ya ada lain tu. Ni pula pada lurah lah pula. Kita duduk situ dulu. Dan wajib atas yang pandai. Hak ni hak atas orang pandai pula. Ni orang tak erti lagi. Tetapi yang wajib atas yang pandai, atas orang yang pandai pula daripada kita orang mukallaf tadi. Wajib apa tu? Wajib oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Hanya kira hak dekat dulu dengan kita. Wajib kita ajar orang dalam perintah kita. Masalah kata ahli tu lah. Hak saya kata qu anfusakum wa ahlikum naran.
Bukan kita nak jaga diri kita saja. Saya perintah suruh jaga kamu sendiri. Nah, dan ahli ni maksudnya kata orang yang di dalam perintah kita. Seperti ni salah. Seperti anak-anak kita. Wajib kita ajar. Dah kita pandai, wajib tak kita ajar. Dan isteri-isteri tu orang dalam perintah kita. Dan hamba-hamba sahaya. Orang dua dah. Hamba-hamba sahaya. Tu masalah kata ma malakat aimanukum lah. Mana orang yang dah milik, hak memilih. Dan khodam kita. Tak ada turut baca kelima Arab khodam. Segala orang yang juru kerja ke kita, terpanggil kata khodam. Orang juru khidmat. Kerana khidmat tu anak buat kerja. Mana orang juru khidmat, orang juru buat kerja kita. Ya ada kala juru buat kerja tu percuma. Tak ada kan? Ada kala pula ni juru khidmat dengan jalan upah, dengan jalan sewa. Tu maksudnya kata khodam belaka lah tu. Tu maksudnya bawah. Di dalam perintah kita belaka tu. Kalau itu di sini termasuklah koli dengan okey. Termasuk koli dengan okey. Mana kalau tokek ni orang pandai. Mestilah. Kenapa? Kerana koli ni mana orang dalam perintah dia. Sebab orang ni kena taat pada tokek dia. Tokek kata kena buat kerja mulasi aja, sudah siap. Nak pergi ke mana kena royak. Jadi mesti kalau dia nak jadi koli dia tu dia kena patuh pada tokek. Mana orang ni di bawah perintah tokek. Mana kalau tokek tu pandai dia kena ajar. Tu masa dalam orang dalam perintah dia. Walaupun kolinya orang yang khidmat tapi dengan jalan makan upah, makan gaji dan sebagainya. Sebab itulah bagi tokek-tokek tu dia. Jangan kita nak kira keuntung kau ni saja. Kalau kita pandai kita kena ada. Buat cara sebab setengah-setengah kata dia ajar koli dia. Ajar koli dia satu malam dia buat satu majlis untuk mengajar koli dia. Kalau dia sendiri tak pandai, dia kumpul satu malam koli dia panggil orang mai ajar. Sebab apa? Sebab kau lain lagi dia kerusu boleh koli dia tu nak melabur, nak menguntung, nak jadi teratur dalam kerja dia. Dia buat boleh koli. Bagaimana pula isi ilmu tu tak boleh dia. Ini tanggungjawab atas kita. Kerana masalah orang kuasa. Dia masalah dalam perintah. Tambah lagi demikian lagi, yakni seperti orang yang di dalam perintah kita juga, supaya tu jugalah orang yang menuntut belajar daripada kita. Supaya guru dengan murid minta diserah, ambo ni mari nak tukar belajar, tak nak duduk sini nak belajar. Tu orang menuntut belajar. Wajib atas orang pandai itu mengajar. Hunur klik ibarat. Wajib belajar. Hunur klik takluk pada wajib je bang, takluk pada wajib. Tetapi yang wajib apa nama belajar dan wajib apa nama lagi? Wajib mengetahui, wajib mengajar. Semua tu dengan jalan tafsil. Hak kata banyak tak terhingga tu wajib juga. Hak tu dengan jalan ijmal. Tetapi hak yang wajib dengan jalan tafsir pula nak ayat. Apa tafsir? Curai satu-satu pada sekalian, pada semua itu, semua aqaid. Semua barang yang wajib dia. 20 perkara, 20 sifat daripada perkara-perkara, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib pada akal, bukan wajib pada adat, bukan wajib pada syarak. Hak wajib pada akal. Hak akal kita mutuh perkara ni mesti. Tu 20 hak kita kena tahu dengan jalan tafsil. Kalau Tuhan tak tekan suruh tahu dengan jalan tafsir semua, tu siap. Masalah taklifu ma la yutaq. Hidup paksa bagi hak kita tak kuasa. Sebab sifat kamalat Tuhan banyak tak terhingga. Tekan suruh tahu jalan tafsir semua, siap dalam kita. Dan Allah tidak memicik. Allah janji dah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mujulah hanya hak kena tahu 20 atas satu bilik, 13 atas satu bilik. Mujulah. Tu dia. Lepas tu hak lain pada ni kita borong kata tiap-tiap sifat menunjuk atas sempurna bagi Tuhan, wajib bagi dia semua. Itu panggil ijmal. Ada pun hak 20 ataupun hak 13 akan datang ni tak boleh nak borong kita. Wujud. Yang ni nak pergi ada Allah. Mana dalil kata ada Allah? Hak tu kena curai. Kena curah. Tak boleh nak buat stopal pah, tak boleh. Kena curah.
pun kita cakap logat kampung juga, cu ni jari-jari dia panggil jura. Tak itu kan? Jura apa kata? Jura apa panggil. Kena jura tu tafsir. Tafsir dah kena tafsir ambil daripada fasal. Fasal mana? Kalau hak ada rapat kita peringat. Kalau ada berhitung kita perua. Ada. Itu mana tafsir fasal. Fasal makna menceraikan. Mencerai itulah jura apa kita panggil. Dan kita kan belah beri hurai apa kita panggil belaka. Sebab semacam-macam agak jumpa. Tafsir hurai. Tafsir jura. Tafsir asing. Yalah belaka. Tengok-tengok tepat kita kecek. Itu dia. Ni kena jura lah. Ada Allah Ta'ala. Lawannya tak ada Allah Ta'ala. Mana dalil kata ada Allah Ta'ala? Dalil siap-siap. Kalau ini belah mana? Hati apa kata? Jura. Suruh we jadi panjang. Kena jura. Hak lain pada 20 hak sebut sini tak ada kena jura dah. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna Tuhan wajib bagi Tuhan semua, tak ada kena jura dah. Kalau kena tahu jura belaka tiap. Ni rahmat daripada Allah. Ada jura. Orang jura kita nak tukar setengah tak boleh ya. Kita kata jura nak ambil sosok lah. Itu dia. Lepas tu nak jura hak mana dulu? Satu ulama dengan bijak pandai dia cara balarah dia guna dia pelatu. Ulama tu pelatu. Dia pelatu ambil cara akidah wujud dulu. Lepas dia cara akidah tidak. Satu ulama pelatu lah. Pelatu tu mengikut bagaimana balarah dia lah. Guna badan dia. Takkah kita nak kecek sedia, lalu nak kecek apa nama ni satu, lalu belum reti ada ke tak ada. Semua tu nak hukum kata sedia, nak hukum kata kekal, nak hukum kata satu. Semua tu kena reti di atas kata ada dulu. Barulah kita pergi kot lain. Lalu itulah ulama apa ambil wujud dulu mai cara. Duk dia sedia. Kau dulu ada, kau tak ada boleh kena hidup reti sedia dengan tak reti ada tak ada. Tu dia dek. Dia dia. Supaya katanya. Habak tu orang kalau reti dah ada dalam gambar kata ada, boleh tak tanya. Temu ngataan. Berapa dah wila ni? Anak. Tanya berapa selalu dah. Berapa dia tanya berapa selalu? Kan dia tergambar dah kata ada dah anak. Cuma dia tak curahnya berapa. Tanya berapa? Sampai tu kalau nak nakal sikit nak tanya berapa lah. Ada orang tanya ada ke tak lagi. Tanya situ dulu. Faktor yang tanya situ dulu. Itu kan? Ni tanya berapa selalu dah. Ni sahabat tu ulama ambil wujud dulu mari cara. Tu apa pelatur yang ulama. Tetapi kita nak cara mana dulu lah tak ada apa. Itu dia. Habis. Itu 20 perkara sifat daripada perkara-perkara sifat-sifat yang wajib bagi Allah pada akal. Dan 20 perkara daripada perkara-perkara yang mustahil padanya pada akal. 40 dan satu bahasa yang harus padanya pada akal. Jadi 41. Tiap-tiap satu musannaf kita akan sebut di belakang, tak apa-apa dia lagi. Lepas pada tu dia nak hurai makna dan makna yang wajib dengan cara itu apa dia makna wajib cara. Dia nak klik situ pula lah. Cakap dulu wallahu a'lam.